Hai teman-teman, hari ini saya dapat satu berita daripada seorang ejen saya. Ejen saya memberitahu saya bahawa seorang customer dia sudah tubuhkan satu tabung hibah sebanyak RM350,000 dengan caruman lebih kurang RM70 ke atas saja. Hai teman-teman, bayangkan RM350,000 ya dengan saja caruman sebanyak 70 lebih ya sebulan. Soal dia, berapa orang yang sanggup buat macam ni? Ya. Lela carungkan 70 lebih sebulan untuk tubuhkan satu tabung hibah sebanyak RM350,000. Saya rasa jawapan dia korang tahu. Tak ramai ya. Bila diberitahu ataupun di nasihat tubuhkan tabung, orang ada macam-macam alasan. Tak ada duit. Ya. Tak ada bajet. Banyak komitmen. Tapi korang nampak dia orang kan tiap-tiap tahun pergi melancong. Selalu tukar kereta, selalu ubah suai rumah, pakai baju mahal-mahal branded ya. Jadi sebenarnya pada pandangan saya bukan orang tak ada duit. Cuma bagaimana mereka menganggap ya, melihat tabung hibah ni. Adakah tabung hibah ni penting ataupun tak penting? Itu saja. Apa pendapat korang? Cuba kasih komen ya. Rumusan dia, ada tak tabung hibah itu penting? Korang fikir. Ya. Cuba like, komen, and share ya. Thank you. Bye.